Oh, kejap. You want them, your son to do it? Biar I regretted send my son. Yeah, dia tak belajar sayur. Exactly. So that's why bila dia message itu kan, bila dia tak boleh ambil. Exercise, mancing. Tak boleh dekat sana. I kena jauh datang sikit. Share kat social media. 现在先生们，乘警提示：动车子列车客驶通过台、卫生间等全列各部位禁止时间。 Wah, seronok eh. 违反者将依据铁路安全管理条例相关法律法规，对个人处500元以上2000元以下的罚款，使其节进行5至15天的行政拘留。同时，不要在厕所内使用。 Alhamdulillah kami dah sampai ke stesen Zining untuk interchange kereta api gunung menuju ke Lhasa selama lebih kurang 21 jam. So Zining ni ketinggian dia lebih kurang 2,250 meter pada aras laut. Cuaca sekarang 5 darjah Celsius. So kita akan menuju ke stesen paling tinggi 5,072. Saya lupa nama stesen ya. Dan kemudian akan terus ke Lhasa lebih kurang 3,600 meter dari aras laut. So kami masuk coach 11. Ni special coach RW 556238. Special train Tibet. Number 3 to number 5 are sleeping carriages with semi-cushion room. Number 6 to number 8 are carriages with ordinary seats. Number 9 carriage is dining car. Number 10 to number 11 are sleeping cars.
dikatakan sejenak mata memandang jauh sana nampak gunung ganang bukit Bukau. Dan itu ada tasik cantik. Mana tasik? Kanan tu. Yang biru tu. Kanan tasik. Tasik. Dia ada sebut itu tasik ni dalam video tu. Cantik lah, besar luas tasik ni. Sejauh mata memandang. Kalau dia cantik. Selepas tasik kita akan melihat perubahan. Itu nampak. Ini ladang apa, padang ragut. Dan kita akan nampak pula gunung pasir. Ni rasa macam gurun nak ni kan? Gurun. Banyak betul kambing tu. Tapi bagus juga. Adik macam ni kan. Ya, ada orang yang sudah makan. Sedap. Ni, RTE, ready to eat. Yang kat rumah dah makan belum? Ada ladang gandum ladang gandum. Yang ni tak tahu ni ladang apa hijau-hijau ni. Tengah ambil video Pemandangan ini tasik apa ni, cantik. Menikmati nasi lemak, apa tu, rendang ayam di dalam kereta api bumbung dunia menuju ke Lhasa. Tengok kat luar ni. Ini ada tasik ni. Sangat besar. Ketinggian sekarang lebih kurang 3,500 meter. So sekarang kita menuju kepada stesen kereta api paling tinggi di dunia. Ketinggian dia 5,072 meter. Cuma saya lupa nama dia apa. Dan kemudian kita akan terus ke Lhasa pada ketinggian 3,600 meter. So ni tengok, cantiknya macam laut lah. Tengok dia punya tu. Masya-Allah, macam laut. So perjalanan ni lebih kurang 21 jam lah. Ini sebenarnya satu pengembaraan kereta api yang orang kata menjadi impian kepada ramai pengembara dunia tau. Dia satu perjalanan yang ikonik, travel yang paling epic lah. Dapat naik kereta api bumbung dunia. Dan kami pilih kabin yang ada 2 katil. So sebenarnya ada 4 katil lah sepatutnya untuk 4 orang ni, tapi kita orang duduk berdua. So satu pengalaman yang super luar biasa lah. Memang selalunya macam ni sekali seumur hidup lah kan. Cabaran yang paling utama adalah ketinggian. Dan ketinggian ni orang panggil AMS lah, oksigen.
Setakat ni alhamdulillah kami berdua masih alhamdulillah lah, izin Allah kan. Dan semoga ia bertahan sampai ke 5,000 dan sampai ke Lhasa, sampai Lhasa, dan kita akan duduk di Tibet lebih kurang seminggu dan Allah mudahkan. Dan ada rakan-rakan kita yang dah mula merasa simptom-simptom tu lah. Antara simptom dia rasa pening, mengantuk, nak tidur kan. So untuk ni alhamdulillah. So doakan kami, perjalanan kami yang terbaik insyaAllah. Alhamdulillah dah mula pemandangan yang agak berbeza. Di belakang tu Bukit Bukau, di bawahnya ni Padang Ragut, ada anak sungai, ada kuda mak. Selepas melalui terowong yang panjang, kita sekarang berada di satu lokasi yang berbukit bukau. Tu nampak highway tu. 尽量避免看窗外看有移动的景物。一旦出现全身疲乏无力、头疼的不适， Ketinggian ni hampir 4,000 meter lah. Pada ketinggian hampir 4,000 meter. 长时间坐车，有些人会出现下肢肿胀，这是因为火车上旅客活动量较少，血液回流发生困难，造成小腿及脚部浮肿。为了预防和减轻长途旅行引起的下肢浮肿，建议您行车时不要总是坐着，可时常变换一下姿势，或在车。 Ni highway dia, highway dia nampak. Kuning tu kan. Highway dia ni di sini pun tengok tiga jalur kalau tak silap. Ni highway ni. Jadi selain daripada kereta api, kita boleh juga pergi ke Tibet menaiki transportation, tapi maksudnya naik transportation seperti kereta, bas dan sebagainya, tapi dia lebih, perjalanan dia lebih panjang lagi lah. So, ada tasik, memang cantik. Ini alhamdulillah kita dah sampai pada ketinggian hampir 4,000 meter ni. Lalu bandar ni kepada Ima, ini Atuk Ibu dah selamat tidur lah. Pemandangan ni memang luar biasa, lain daripada yang tadinya. Ni Gunung Ganang ni pun beza. Pokok-pokok dah mula menguning, tanda musim buruh. Tapi bukit bukau dia cantik. So belakang sana ada lagi bukit bukau. Memang beautiful lah. Pemandangan yang super luar biasa. Tengok Gunung Ganang tu, dia ada layer dia, layer pertama, layer kedua dan layer ketiga. Oh, memang beautiful. Kalau nampaklah tu, ada beratus kincir angin.
untuk generate tenaga. Seberang Tasik. Train stop di Daliha Railway Station untuk turunkan penumpang dan mengambil penumpang baru. Perjalanan baru 3 jam. So ada lagi 18 jam ke hadapan. Wah, tengok ni. Musim luruh baru nak bermula. Tu dia panggil tu, kalau ni baru ni cuti kan, percutian Minggu Emas kat China kan. Muka bumi yang agak berbeza di sini. Nampak muka bumi agak berbeza. So ujung sana tu ada gunung Ganang yang tinggi kan. Sungai. Kita sudah melalui gurun ni. Kincir angin untuk generate tenaga. Ada beratus-ratus. Kita lalu di tepi kolam ni, banyak kolam ni. Rasa-rasa ni kolam macam kolam ikan ni. Kanan kiri ada ni, berpuluh-puluh kolam. Sana tu Tasik ke benda? Kami sampai ke stop yang kedua. Nama bandar ni Golmat. Akan berhenti lebih kurang 1 jam lebih di sini. Ada checking lah, checking. Sebab untuk masuk Tibet ni mesti kena ada kebenaran, permit untuk masuk, terutama kepada foreigner lah. Kita tak boleh DIY, datang seorang-seorang nak pergi Tibet ni tak boleh. Mesti kena dengan tour group dan dia orang sediakan permit untuk kita masuk. Tak ada permit, turun balik semula ke Xining, balik semula ke Xining atau mana-mana stesen kereta api yang lain lah, dan tak boleh masuk kepada Tibet. Kita tengok dulu dia punya
Alhamdulillah kita dah sampai ke stop kedua. Kalau ikut signboard kat sini dia tulis stesen Germu. Germu Station. Highest 5076. Pemandangan di luar ketika berada di paras 5,000 meter ke atas ni. Sekarang 5,020. Tahap ketinggian paling maksimum yang direkodkan di skrin train adalah 5,076 jam 4 pagi.
Alhamdulillah. Ini kita sampai di stesen Tanggalu. Stesen yang paling tinggi, stesen kereta api yang paling tinggi di dunia. Betul ke Tanggalu ni? Ya, salah. Harap-harap betul lah belakang tu nampak gunung pada ketinggian 5,025 meter. Dia tak berhenti, dia lalu je. Sekarang jam 4 suku pun tak silap. Sangai. Matahari belah sana dah. Ya lampu ni. Kita berhenti sebentar di Dangxiong. 4293. Ketinggian 4,293 meter. Ramai ya. Juru-juru foto profesional. Tak di foto pasang. Ni dia punya yak banyak. Dah nampak dah snow cap sebelah kiri tu lagi banyak. Tapi bawa kenderaan askar ni. Meriam mana dia. Dia punya paya dia tu unik. Ada yak dengan dah nampak dah snow cap semakin jelas.
apa? Kereta. Nak jalan ke? Jalan nak cantik. Itu dia bumbung dunia tu. Tak tahu lento. Itu terowong highway. Highway dia. Paksa rela je dia orang tu. Since the time of the emperor. Highway dia. Jom pula ambil take over. Lagi satu kan tadi. Kejap. Tak. Apa lagi? Alhamdulillah. Akhirnya 21 jam trip dari Zining. Sebelum tu 4 jam daripada Xi'an. Akhirnya sampai ke Lhasa. Kereta api yang akan dirindui 21 jam dalam train ni. First pengalaman, first ini one and only pengalaman dalam lifetime. Apa? Ada gambar berdua. Oh, berapa jam tu sampai? Alhamdulillah. So we are now officially di Lhasa. Dah ada yang menunggu. Yes. Hello. This takes 20 minutes. So it's not far. Today, good rest. Tomorrow, before the monastery, or Botala day after tomorrow. Because of the Botala, you have to go so many stairs. So that's why better to rest. Tomorrow, Drepung monastery. Tomorrow, not like a Kejap. Kejap. Selfie.